vlog. This time kita berdua. Ya. So kita nak pergi mana? Kita pergi Skinchan. Swipe up. Sabar belum lah, sabar. Kita nak pergi Skinchan. So hari ni sebenarnya Raya Haji. Ya. Kita orang tak balik. Saya tak balik. Kita nak balik rumah Husna. Saya ada parents cuma hari ni saya dah balik. Okay. So kali ni kita membawa Raya kali ni di Selangor. So ya, nantikan. Bye bye. Bye bye. Hello. Angkat sini. Balik berapa hari ni? See you in my vlog. To what? To Skinchan. Bye bye. Bye bye. So banyak Husna dan bajunya. Nah, warna-warna. Okay, cepat masukkan. Ini tak ada orang. It's Raya. Oh. Katalah tudung. Kita ambil dah tak lighting. Husna. Ya, saya. Satu kali sini, panas sini. Dengan warna je. 1, 2, 6. Kita dah sampai area lepas Tanjung Karang. Dah nak sampai Skinchan. Dan kita berhenti dekat Petron. Dan kawan saya membeli Skittles. Kita ada satu aktiviti yang nak main. So ya, kita go for next update. Lah. Kalau tak hijau. It's okay. It's okay. Okay apa? To this Skinchan. Tak ada orang sangat. Alhamdulillah. Tak habis. Okey je. Sampai. Kita dekat Eco Garden. Eco Garden. Kita nak makan dulu. Bye. Mak sedihnya muka. Kenyang. Terlampau kenyang. Nasib baik kita orang ambil satu je dish dengan satu air. Sumpah kenyang pada kira Tak makan. tak makan. Nampak? Oh, tak boleh tunjuk sebab Dah tak tunjuk tangan. Betul? Hai. So, kau lain kau internet. Nampak tu, kau tak tunjuk dekat tengah. oh, kat sini. Hai. Saya kawan dia. Tapi sorry. Tapi hari ni saya jadi kakak dia. Hai. Cantik kan kawan saya? Tapi cantik pun kita sini. Total damage kita orang dekat sini RM27. total RM7. Ya. For pasta dan juga timing. Dua-dua sedap. Sekejap, ambil gambar. Okay, what is my bag? What is my bag? What is in my bag? Okay, yang first kita ada sampah. Kita ada sampah tadi. Kita ada kepala charger. Tak nampak kepala charger. Wire charger. Kita ada, Kabel. oh, okay, kita ada ni penutup kamera. Kita ada
Kita ada, mana dekat? Kita ada klip. Klip rambut. Kita ada roti kalau kita lapar. Dan kita ada kipas kalau kita panas. Kita ada dompet. Ya, dompet tak ada duit lah. Ada IC, ada kad. Dan ada RM10. Ada 11 ringgit. Jadi pergi fikir. Wow. Kemudian kita ada 2 biji kunci kereta. Iaitu kereta yang sama. Satu kunci spare. Kemudian kita ada jam. Jam ni tadi nak pakai tapi tak nak pakai. Lepas tu kita ada banyak sampul raya sebabnya duit raya daripada raya Aidilfitri. Sekian daripada bag Husna. Seterusnya kita pergi beralih kepada what is in My bag. Sophie bag. Okay, first kita Sampah. ada sampah. Roti tadi. Kita ada dompet. Kita ada dompet. Wallet. Kita ada sampul raya juga. Duit cash. Sampul raya. Kita ada iPad. Ya, kerja pun kena bawa. Sebab kita iPad girl. Ya. Kita ada. Kita ada. Yupi. Ya. Swipe up tak je lah. Kita balik kepala saja. Kunci kereta walaupun kita tak bawa kereta. Tapi cantik lah. Saya rasa buat ni sekarang ni segi cantik. Pastilah last. Sebab sebelum dia Baik. ya. Kita tak tengok lagi dalam kereta ada apa kat bonet lah. Baju tergantung-gantung. Okay, bye-bye. So itu je konten dekat Eco Garden. So kita tengok apa yang akan berlaku next. So bye. Semua ada bye-bye. Semua nak bye-bye. Tudung terbalik. Oh no. Susah lah ni. Tak tegur pun. Ini kita nak menuju ke padi yang ada betul-betul padi lah ya. Sebab tak boleh ada. Ya, sebab tengok ni. So kita kena pergi yang tempat yang ada padi. Allah. Ya, untuk gambar. Ya. Tapi Sebab belakang dah mendung. So sebenarnya kita orang punya lighting kat sini. Kat situ. Tapi ya. Selamat, let's go. Jom. Okay. Hi. So we are at. Kau tak patah balik siap kau. Oh. Boleh zoom tak? Hi. So bye bye. Janganlah tinggi sangat. Bukan tegat. Bukan tinggi sangat. Burung berkisah. Tak center. Ayah mana terang. Okey. Nanti korang lah screenshot kan nanti Senang. send kat kita orang, okay? Okay. Peace. Screenshot tau untuk kita orang. So total damage kat sini kosong. Nanti kita nak zoom tak boleh pun. Sini lah, tarik kat sini. Tak boleh. Dekat Ahmad. Ada cantik-cantik topi-topi tapi harga dia mahal sikit lah. Cantik topi dia, sangat cantik. Ramai sangat. Jajan kita orang masa kecil-kecil. Saya makan ni juga lah. Biasa tak. Dah, jom beli balon. Tengok tu, yang ikan-ikan tu. Wow. Masih okey lah. Lagi tu yang ni. Oh, ini main macam ni. Tapi nak ke mana? Okey lah, not bad. Okay. Perangkap. Minum air dalam ni super sedap. Tapi kau cakap berapa harga dia? Wow. Saya macam selingkit. Hello. Morning kita
dari Ahmad House. Tapi tengok barang-barang lama. Tapi ramai sangat orang. So kita tak dapat pun gambar kat situ. Tapi okey je lah. Okay. So yeah. Wow. Walaupun kita cuti hari ni, kita raya hari ni. Ubah dah. 26 minit kan? Ayah asal tu. Ini semua. Alright, wait, kenapa kau tak keluar? Kau nak gerak Ni lah gerak. kau, bagi kau nampak. Ha tu, dah nampak. Nanti Hamad hantar. Sekejap, mungkin macam ni kot. Oh. Hello. Yeah. Okey tak? Okey, so macam-macam angle lah kau dapat untuk muka aku ni. Ha, macam tu eh. So kita dekat another place. Another place. Dekat. Hey, cafe. So baik. Maaf. So kat sini kita ada meja nombor 95. Ada orang ke 95 kot. Oh, okey. Lepas tu kita ada ni usaha belanja. Ice cream. Cookie creamy. Kita ada. Ais latte. Ais Kita belum rasa. Belum rasa lagi. Dan kita ada So, mango pandan lagi tak tahu lah. Sebab banyak yang kopi-kopi. So, ni kita punya rasa lah pandan mango ni. Pegang je lah macam tu. Nampak tak? Pagi tadi dah minggu dah. Minggu ni. Ya. Sebelum kita ke kawasan yang terakhir. Mungkin sebab pada sekarang pukul 12. Tapi sebab kita banyak tempat yang ramai orang. Kita banyak cepat. Jom kita makan. Ada je dulu. Wui. Aduh. Ada belalang. Bukan lah. Pepatung. Pepatung. Mana dia? Dah. Aku bawa dah dia. Ada pepatong. Kaca. Nampak kan? Ni berapa? Tu. 11. Biasa dia. Tapi abang tu jaga aiskrim. Abang tak jaga. Allahu Akbar. Tak pakai baju. Rasa dia macam yang dekat Coffee Bean. Oh, tak sedap je lah. Sekejap. Tak sedap. Tadi dah nampak view kan? Tadi? Okay lah, tadi Nak beli aiskrim asam buah. Tapi buka tak? Buka apa? Ha. Ni. Tapi kedai tu kan Cina. Tapi kita tak tahu. Allah. Sempena hampir setahun straight. Bukanlah. Oh, buka lah. Minta maaf korang. Kita Kita pegang-pegang pula korang ni. Rar. Ya saya tunjuk sikit saya. Dengan Sufi. Kat depan tadi lawa. Mana Sufi? Kita orang mahal. Ni Esa. Ni lah. Nampak tak? Nampak lah kan kita orang punya apa yang kita hantar. Tapi okey je lah. Kita 3, 2, 1. Ya. Lagi sikit lagi nak setahun.
Padahal dah kenal hampir 5 tahun dah. 5 tahun, 4 tahun. Tak sedap. Sedap. Tapi rasa dia pelik. Ya. Lobak Good dan try. lain. Rasa macam rasa kek lobak. Kek carrot. Tak sedap. Oh, memang bagi dia sudah 2 ke? Tadi nak buat 1 tapi bila pegang dia roll. Oh, abang tadi tahu kita akan beli 2 kot. Oh, sur. Wow. Cakap apa? So great. Yes. Because ada kita nak. Cute memang. Ini apa? Daun. Nike. Masam. Boleh tak makan? Makan. Rasa. Kalau kau suka benda-benda baru, interested. Wow. Macam sedap. Kat. Yang pasal tu. Nyam 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 nyam. Bawa tak UP-nya? Ada lagi. Apa? Sampai kata dia dekat. Tak sedap ni. Buah apa tak tahu. Yang penting bukan air. Nak pergi tak? Ya. Ada burung. Abang tu perasan kita akan buka. Kita dah habis makan. Mimpi pun dah besar dah. Jadi rasanya dah boleh balik dah. Balik kita ke mana? Pergi pantai. Solat. Boleh kita charge handphone. Boleh. Handphone kita orang ada je bateri. Saya tinggal 30. Dia muka Ida. Nampak Ida? Hai Ida. Kita suka nak orang. Kalau tak dengar tak apa tau. Okay, so dia boleh. Lepas boleh dulu. Masak? Belum masak? Okay. Sekejap, kita tunjuk dulu kat kamera. Okay dah. Apa tak? Ikan ni tak ada ni eh? Okay dah. Tapi dia tak nampak lah aku ambil macam. Macam tu kami. Dah habis. Kena poison. Easy je. Tak. Asal you apa ni? Tak comel je sangat. Allah. Nampak mendung. Dah mendung. Yeay. So, alamak sebenarnya malu tapi Banyak kereta. memang kisah lah. So keadaan kat depan tu macam gitu sebenarnya. Dan kita orang pula macam gini. Tapi tak apa. Demi konten asal korang segini. So dah, bye-bye. Bye-bye.
Cepat. Okay, jom. Sumpah kat sini lama, Weh. Tutup mata. Okay. Fake kan kita orang? Okay, jom. Bye-bye. Bye-bye skin shine. Bunyi handphone tu, Weh. Sekejap. Saya banyak ada pengalaman ni kita ni. Okay, dah. Okay, tadi sambung. Oh. Okay. Tadi kita orang cari masjid. So kita dah sampai kat masjid Al-Falahiyah right now. Tiba-tiba tu ke durian tunggal tu? Durian tunggal kat depan tu, Jui. Depan tu. Ada orang. Adalah seorang. Kita orang kata kita orang tak nak pergi situ sebab satu tempat tu kecil and takut dia tepi jalan. Takutlah kalau ramai boleh dia berpusu-pusu. Tadi tak ada orang. Ada seorang. Adalah 3 orang. Tapi dia orang bertiga berkawan. So kalau ditakdirkan Allah sebab kat belakang ni mendung tapi kat depan sana cerah. Sini. Oi, nampak situ kan? mendung, situ cerah. Sini Andai kata tidak, Allah memberi izin dan peluang, kita pergi ambil gambar kat situ. Kalau tak adalah ya. Okay, sekarang macam nak turun ke Langsi tu. Kalau kita orang turunkan, kita orang kena marah dengan Pak Imam tak? Tak nak lah, tak payahlah nanti. Macam mana kalau tiang tu tercabut? Macam mana kalau kita tarik tu, tiang tu tercabut? Siapa nak bayar? So, gelapnya. Sebab HD kan. So sekarang kita dah habis solat. So kita nak pergi ambil gambar. Lagi ambil kita gambar. Kita nak tengok dekat durian runtuh. Durian tunggal. Cantiknya, Masya Allah, jalan-jalan. Ya li bihabib. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa dia single lagi, Allah? Biarlah dia single. Saya boleh keluarkan dia. Sekarang kita dekat durian runtuh. Isna. Hai. Terima kasih. Kita kat sini just untuk ambil gambar je. Itu kereta saya. Kita bukan. Tu sedang membebel lah tu. Sebenarnya kita tak bual apa-apa pun, guys. Kita orang buat. Cantik. 1, 2, 3 jap. 1, 2. Okey. Okay. Habis lagi tau. Kau tengok tudung dia. Kau buat apanya? Astaga, masak-masak. Halo. Kita orang sekarang dekat pantai. Dengar. Oh, pantai. Bukan. Oh, Dengar. Oh, dengar. Pantai macam tu. Sebenarnya sangat panas, tapi Ni saya sangat cuba cantik. membukakan mata saya. So ya, bolehlah. dia okey, tapi mungkin kena tunggu petang sikit kot bagi sejuk sikit. Sekarang pukul sabar saya. Brightness. Dah habis tinggi dah. Nampak tak? Nampak tak? 15. Pukul Sebenarnya saya tengah menunggu mak saya. So bye bye. See you guys in the next shot. saya dah pukul 1, 2, seksi. Dia agak hitam. Ya, tak nampak apa-apa. It's okay.
thumbnail juga. Taklah. Dia biasa saja. Biasa je. Nampak? Nampak tak guys? Nampak tak guys? Masih situ tu. Mana? Nampak tu, nampak lah. Astagfirullahalazim. So cute. Tengoklah tu. Di sebalik gambar-gambar yang cantik, perlu ada benda-benda ni. Tu dah paruh ayam. Kejap. Ha. Nah. Nak suka cantik. Tapi ni video. Boleh buat yang tu tak boleh lompat kan? Bagi dekat kain. Nusa cantik. Sekejap. Nampak tak? Okay. Halo. So, bye-bye. Okay. Okay. Total damage masih 0. Bye-bye. Pipinya bulat betul Keyword. Paruh burung. So kita orang tak jadi lagi kopi sama sebab ramai sangat. Sekarang kita nak beli apa? Sekarang kita kena beli daun bawang, daun sup dan juga Sup wujud. Lepas tu kalau ada buah tangan. Kalau ada buah kita beli buah. Untuk apa? Nenek. Untuk nenek. Apalah bezanya? Oh, dia baru bagi signal. Memang mantap. Bersih. Alright. Abang nak pergi kopi sawah kan? Good luck lah abang. So sekarang kita dekat Hospital Klang. Sebab Ayah Husna masuk hospital. So semoga semua okey. Jatuh saya macam nak tercabut je. Husna bawa kereta laju gila guys. But it's okay, kita faham. Kita faham apa yang dia rasa. Saya hanya mampu berdoa je tadi. Alhamdulillah selamat sampai. And Sophie dah drop off dia dekat buat kecemasan tadi. So kita parking. Tapi parking jauh sangat ke belakang sana. So kita akan ke depan. But it's okay. Dan semoga semuanya okey je. Macam Di